Selamat pagi, cousin. Saya Haris Parasitamol, leader Committed HW daripada Sabah. Cousin, pagi ni saya mau kongsi dengan kamu berkenaan syarikat Healthy Way, pencapaian dia lah. Okey, kalau kamu tengok cousin, syarikat Healthy Way ni telah memberi sumbangan sebanyak 4.3 juta ketika pandemik COVID-19 berapa tahun yang lalu lah. Okey. Lepas tu kan cousin, HW dapat anugerah sijil penghargaan di atas komitmen dan juga sumbangan yang menyokong tugas frontliner daripada Polis Diraja Malaysia, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, yang paling best ni, Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM. Betul, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, Jabatan Sukarelawan Rela, dan juga Healthy Way juga pernah live di TV1 dalam program Selamat Pagi Malaysia yang diwakili oleh Million Dollar Crown Director MDCD Josliana Palilu. Cousin, ini adalah di Healthy Way ni adalah platform perniagaan online yang terbaik yang pernah saya jumpa. Jadi cousin, jom mari kita bersama, saya ajak kamu kaji platform bisnes Healthy Way. Kaji dulu, tengok dulu, faham dulu, baru buat keputusan sama ada kamu buat. Tapi cousin, modal dia sangat-sangat kecil, tapi pulangan dia wow, luar biasa, sangat-sangat besar cousin. Tidak ada lagi platform bisnes yang satu kali kerja, dua kali untung. Siapa yang mau cousin, cepat-cepat DM dengan saya cousin. Cousin, saya ni hari-hari saya berkongsi, saya banyak lagi fakta-fakta menarik berkenaan dengan Healthy Way, berkenaan dengan platform bisnes Healthy Way, berkenaan dengan produk Healthy Way. Jadi cousin, kamu follow dengan Haris Parasitamol, dan juga kamu aktifkan tombol launching kamu supaya bila saya post BTT, kamu adalah orang yang pertama nampak saya punya BTT. Thank you, cousin.